Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pengetua AI. Hari ini kita sudah berada di episod ke-18 dalam cabaran 100 hari motivasi ibu bapa tanpa henti. Tajuk pesanan kita pada hari ini ialah kurangkan jeritan, tambahkan pelukan. Ibu bapa yang dihormati, dalam kesibukan hidup, tekanan kerja dan kepenatan seharian, kadang-kadang suara kita naik tanpa kita sedari. Kita marah kerana penat, kita tengking kerana terkejar-kejar, kita meninggikan suara kerana kita sendiri hilang kawalan. Tetapi ingatlah, anak-anak tidak faham tekanan kita. Mereka hanya faham suara yang mereka dengar dan nada yang mereka rasa. Jeritan ibu bapa mungkin keluar dalam beberapa saat, tetapi kesannya boleh melekat dalam hati anak selama bertahun-tahun. Anak yang selalu dimarahi, belajar untuk takut. Anak yang selalu ditengking, belajar untuk menjauh. Anak yang selalu disindir, belajar untuk tidak percaya pada diri sendiri. Ibu bapa yang saya sayangi, kita bukan ibu bapa yang jahat. Kita hanya manusia yang penat dan letih. Sebab itu pesanan hari ini sangat penting. Kurangkan jeritan, tambahkan pelukan. Pelukan ibu bapa adalah ubat emosi paling kuat dalam hidup seorang anak. Pelukan memberi mesej, ayah ada di sini. Ibu sayang kamu. Kamu tak keseorangan. Kamu selamat. Pelukan menguatkan anak. Pelukan melembutkan hati yang keras. Pelukan menghapuskan rasa takut. Pelukan menenangkan jiwa anak ketika dia keliru, marah atau sedih. Kadang-kadang anak bukan perlukan ceramah panjang. Mereka hanya perlukan pelukan yang ringkas tetapi bermakna. Ibu bapa yang dikasihi, mulakan hari ini dengan satu perubahan kecil. Kurangkan jeritan, tambah pelukan. Kurangkan herdikan, tambah sentuhan kasih. Kurangkan tekanan, tambah perhatian. Nanti kita akan lihat anak menjadi lebih tenang, lebih yakin, lebih mudah dibimbing dan lebih rapat dengan kita. Terima kasih kerana mendengar episod 18 hari ini. Jika pesanan ini bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI supaya lebih ramai ibu bapa terus mendapat inspirasi setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera.